Memandangkan esok adalah pelancaran Honor 400 Pro. Jadi dalam vlog kali ni, aku fully menggunakan Honor 400 Pro untuk tunjuk kat korang dia punya kualiti macam mana, stabil macam mana. Dan kalau korang nak tahu lebih, korang stay tune, tengok sampai habis. Dan sekarang, di waktu pagi ni, aku nak pergi sarapan dulu. Jom! So, makan pun dah selesai. Jadi sekarang giliran untuk kita buat kerja pula. Hari ni kita ada review dekat Lavino Tun Ismail. So, makan dah berkenyang. Jom kita pergi buat kerja. Kita pun dah sampai dekat Lavino, tempat yang mana kita nak review hari ni. Sekarang tengah ada banyak sale. Jadi, nak masuk dalam tu sekejap. Alright. Aku pun dah siap kerja aku dekat Lavino Tun Ismail. Jadi kalau korang nak juga harga promo ni, korang boleh datang ke Lavino Tun Ismail daripada 22 Mei sehingga 2 Jun. Ini tengah berjalannya promo Raya Haji. Dan sekarang aku dah siap kerja, aku nak pergi ke Unify pula untuk aku ambil aku punya SIM card. Balik rumah kita terus settlekan video Lavino tadi. Walaupun monitor aku ada 4, tapi kita edit dekat iPhone je. Alright, itu lagi mudah lah. Tapi kau tahu tak, edit bila tengah hari ni kan, kalau dapat tidur, memang layan. Ni aku tengah settlekan draft. Kalau Lavino kata ons, aku upload tu hari ni. Hopefully ons lah. Tengah hari ni. Hari ni banyak jugalah aktiviti, tapi aku tak dan nak record disebabkan tadi aku terlalu busy dan aku naik motor. Kenapa aku naik motor? Disebabkan aku pergi servis. So, servis kita untuk kali ni kita habiskan sebanyak 451. Jadi, aku dah habiskan duit 451 hari ni untuk servis kereta. So, sambil-sambil kita servis kereta tadi, kita pergilah keluar buat video. Tadi kita keluar buat video Huawei Watch 4. Sambil tu juga tiba-tiba adik ipar aku ajak main bowling. So kita pergi main bowling lah. Aku pun tak jangka macam mana aku punya bowling boleh dapat sampai 5 strike. So kita pun dah siap-siap. Kemudian kita ambil kereta dan kita balik rumah. Tiba-tiba aku terkejut. Parcel pun kami banyak lagi, kau tengok. Okay, jom kita kira Ini parcel pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siut parcel hari ni. Wow. Dan jadi aku nak tunjuk kat korang berapa banyak dah parcel kita kumpul. Banyak siut. So, itu semua kerja. Jadi kita kena settlekan. Aku rasa nak buat vlog kali ni tak panjang mana disebabkan aku nak kena rehat banyak. Esok kita ada pelancaran Honor 400 Pro. Jadi sepanjang video kali ni korang rasa macam mana? Untuk dia punya kualiti, korang nampak macam mana? Sharp ke tak? Lepas tu dia punya stable, okey ke tidak? Cuba korang komen sikit. Dan kalau korang berminat untuk dapatkan phone ni, korang boleh dapatkan dekat link bawah. Aku dah sediakan. Semoga kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Go!